Okey, kita try dekat kawasan yang banyak rumput ni. Ya Allah. Halo, Assalamualaikum. Hai korang. Selamat kembali menonton YouTube channel Cik Man Rock TV. Okey, hari ni Cik Man ada dekat sekitar tepi sungai dekat area Tupah. Kita nak turun bawah tu lah. Kita nak sok-sok sikit tengok dekat kawasan ni. Macam kalau tengok macam tak banyak tempat strategik untuk kita sok ikan Tapi tak apa, kita try je dulu. Okey, ikan target hari ni Cik Man nak tengok kalau boleh kita nak cari ikan tilan lah. Kita try cari ikan tilan. Kalau tak ada ikan tilan pun kita akan ambil jugalah sikit anak-anak ikan untuk dibuat feeder ikan cana saya kat rumah sebab makanan dia dah habis. Jadi saya nak cari feeder lah. InsyaAllah kalau ada, kalau kita dapat ikan tilan pun itu ikan target kita hari ni lah. Okey, jom kita tengok apa hasil yang mungkin kita dapat hari ni. Let's go. Okey, kita akan main sekitar ni. Cik Man bawa sauk lama ni. Sauk ni ada sauk baru tapi saya nak pakai. Orang kata selagi kita boleh sesah sauk lama ni, kita sesah je sauk lama ni dulu sampai dia patah. Okey, jom kita tengok ikan apa yang ada. Macam biasa, kita ambil air dulu siap-siap. Kita letak api ni dulu sebab kawasan ni tak luas, sekitar-sekitar ni je. So kita try sauk lah. Harap adalah ikan target kita. Air sungai pun agak cantik agak cantik. Okey, jom kita mulakan sekitar-sekitar ni dulu sesi sauk kita. Okey guys, macam biasa kalau kat sungai-sungai kita tengok bawah-bawah akar pokok ni. Biasanya akan ada ikan tilan, biasa dia ada kat tempat-tempat macam ni lah. Okey, kita dapat macam biasa beta partneck tu. Kalau korang tengok tu ikan beta partneck. Okey, kita ambil dulu sebab saya punya beta partneck pun banyak dah lompat keluar mati. So kita ambil dulu guys. Okey, ikan pertama kita. Okey, ni dah guys, beta partneck Okey. Okey, jom kita terus sauk lagi. Nampak macam ikan ni dah tak berapa okey. Macam dah nak mati spesies seluang seluang. Tak apa, kita tak ambil sauk terlipat lah guys. Okey, jom kita teruskan lagi ke sekitar sini. Kita tengok ikan apa yang berkemungkinan ada lagi. Saya target dekat dekat akar pokok ni. Tu kita dapat seluang lagi. Tu kalau korang tengok ada dapat spesies seluang. Okay, tak apa, kita try cari yang kecil-kecil dulu. Okey, kita ke situ pula guys. Okey, kita tengok bawah-bawah rumput ni dulu. Kita pijak-pijak dulu. Kita try je dulu. Batu agak besar, jadi agak payah sikit. Okey, kita ke sana pula. Jom. Aduh, kaki saya batu masuk dalam sipar, agak sakit sikit. Okey,
Okey, itu kita dapat spesies tebas sisik. Tebas sisik. Okey. Tu kalau kau nampak, tu yang duduk lompat tu adalah ikan tebas sisik. Saya ambil akuarium dulu sebelum saya nak main sebelah ni, saya tengok belah sana dulu. Okey, kita try dekat kawasan yang banyak rumput ni. Ya Allah, terkejut saya. Okey guys, kita dapat ikan tilan, ikan target kita. Itu dia guys, ikan target dah dapat, tapi saiz ni agak terlalu gorgon. Jadi saya tak bercadang nak ambil yang ni sebab ini agak besar. So kita memang capai target kita. Tapi tak apa, saya letak di akuarium dulu untuk kita pertontonkan pada akhir video. Itu dia guys, ikan tilan. Okay, let's go. Okay korang, sini ada banyak kawasan air bertakung dan juga rumput-rumput macam ni. Jadi saya cuba main dulu kat sekitar-sekitar ni dulu. Kita tengok ikan apa yang kita boleh dapat. Ni kawasan-kawasan macam ni. Tu dia, beberapa ekor seluang. Tak apa, kita ambil dulu. Yang ni boleh dibuat feeder nanti. Agak licin batu dia. So kita kena betul-betul berhati-hati guys. Okey, setakat ni memang seluang je. Tak apa, kita letak dulu dekat dalam akuarium. Okey, hujan dah mulai turun rintik-rintik. Mungkin kita tak boleh nak lama sangat lah, sebab sekarang ni memang kita dah mula nak masuk ke fasa musim hujan. Okey, sini tengok ada banyak anak ikan berenang dekat kawasan air bertakung ni. Kita try sok-sok je. Okey, kita try je dekat tepi-tepi daun ni. Still lagi ikan target. Kali ni jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kita dapat ikan tilan juga kat bawah tu, tebas sisik. Kali ni jauh lebih besar daripada tadi. Okey, dekat tupah ni nampaknya spesies tilan dia agak babun. Kali ni kita dapat lagi besar. Kalau korang tengok, tu dia. Okey, tak apa, kita letak dulu. Nanti kita akan tunjuk kepada korang. Okey korang, setakat ni saya berjaya mendapatkan ikan target kita, ikan tilan 2 ekor. Tapi malangnya bukannya saiz yang saya nak lah. Saya nak cari yang saiz kecil-kecil je guys, kecil-kecil anak aja. Tapi itulah, kita dapat yang saiz-saiz gorgon. Kebanyakan saiz 2 ekor dah kita dapat. Kita dapat dua-dua saiz yang memang agak besar. Nak pegang ikan tilan ni, korang kena hati-hati. Dia bukannya boleh main pegang macam tu je. Kalau anak dia tak apa. Kalau yang besar ni, dia punya sirip tu berduri guys. Kalau kena cucuk tu, boleh katakan agak sakit juga kalau kena. So kalau jumpa tilan yang saiz macam tu, berhati-hatilah. Jangan main pegang je. Jom kita tengok dekat area sini, kan apa yang mungkin ada. Dia kalau tempat-tempat tersorok macam ni, biasanya
cana limbata lah guys. Biasanya memang ikan cana lah. Tapi hari ni tak dapat. Kita belum dapat cana limbata lagi guys. Okey. Okey, kalau korang tengok ikan tebas sisik banyak. Tebas sisik dan seluang banyak dalam renang. Dan memang pot dia lah di balik-balik rumput ni. Okey, kita try. Okey, tak ada. Kita naik ke darat ni. Kalau kau tengok kat dalam rumput ni macam ni, menandakan air pasang air pasang sampai atas ni. So dia menolak lah rumput ni. Okey, saya nampak ada kosan air bertakung kat sana. Saya cuba tengok dulu. Ikan apa yang berkemungkinan ada? Okey, nampaknya macam biasa. Mostly ikan tebas sisik dan ikan seluang. Kalau ni banyak anak ikan tebas sisik lah. Okey, dan juga beta patnek ni. Dapat beta patnek seekor. Okey, saya try. Oh, pasir. Saya tak larat nak pijak dah. Okey guys, jom. Kita ke sana balik. Kita pergi ke aquarium kita balik. Tengok ikan apa yang kita dapat. Okey. Sakit kaki saya masuk batu. Okey guys, jom kita ke aquarium kita dekat sana. Let's go. 2 hours later. Okey korang, kita bertukar ke lokasi seterusnya lah. Lokasi kedua, air lebih cetek sikit. Kalau ikutkan kat bawah ni, bawah-bawah ni sebenarnya kawasan ni biasanya air penuh lah. Tapi sebabkan mungkin hujan belum betul-betul lebat lagi, so air agak cetek. Dan saya akan teruskan lagi usaha saya untuk mencari ikan tilan yang saiz yang ideal lah, yang saya nak lah. Ikan tilan yang bersaiz yang saya target lah. Okey, jom kita tengok kat area sini. Okey. Okey, kita tengok bawah-bawah rumput ni macam biasa. Dekat ni banyak saya dapat beta lah. Okey, itu dapat seluang lagi. Tak apa, saya ambil dulu untuk feeder macam biasa. Target saya feeder dulu. Tu beberapa ekor ikan ni sesuai lah untuk kita buat feeder dulu. Okey guys, kita tengok tepi-tepi ni dulu. Kalau korang tengok sini banyak lah anak-anak ikan. Agak banyak lah dekat tepi-tepi ni. Kawasan yang air orang kata terkumpul ni banyak ikan seluang. Pokok yang memang ikan seluang suka duduk lah. Okey. Okey, tak ada apa-apa. Tak apa, kita try ya tepi-tepi ni. Kalau korang tengok, memang nampak banyak lah ikan seluang berenang-renang. Terlalu cetek
Boleh je kalau korang nampak dia benang ni, korang sekup je macam tu, biasanya akan dapatlah seekor 2. Tapi saya malas nak buat macam tu. Kadang-kadang dekat batu-batu ni korang sekup macam tu. Kadang adalah ikan seluang ataupun ikan jenis gobi ke losh ke akan masuk lah. Okey, jom kita tengok kat tepi-tepi ni dulu, ikan apa yang berkemungkinan ada. Okey guys, saya nampak berudu tadi. Yang saya nampak hanya berudu. Okey, sini tak banyak ni sangat. Tak banyak lokasi strategik sangat. Nak sauk pun susah sikit kat sini. Okey, spesies tebal sisik tu, kalau kau tengok bawah tu, tu. Kalau kau nampak. Okey, tak apa, kita ambil dulu, nanti kita akan tengok kemudian. Okey guys. Okey korang, ni kita dapat seluang yang agak besar agak, spesies denio agak lah, seluang pipih, yang saiz yang agak besar juga. Ini guys, tapi saya lepaskan semula sebab saya tak rancang nak ambil saiz besar-besar sangat. Okey. Okey, 2-3 kali dah pijak kat sini, tak dapat apa lagi setakat ni. Oh, kita dapat 2 ekor ikan harimau. Ikan harimau, ikan spesies losh. Kalau korang nampak ada dalam tu. Okay, kalau korang tak nampak tak apa, nanti kita akan tunjuk pada akhir video, iaitu ikan harimau, ikan losh tapi saya suka panggil dia ikan harimau. Dia ada nama saintifik dia lah, tapi itulah Cik Man tak pandai sangat nama-nama saintifik ni. Biasa nama saintifik kita boleh tanya Khairul ataupun Faizal Fishing TV. Dua orang tu memang bab-bab nama saintifik dia orang expert lah. Cik Man ni orang kampung lah, tahu nama ikut suka hati je bagi nama. Okey guys. Bahaya, asyik terjerelus. Okey, jom kita tengok. Aquarium kita jauh dah. Okey, last kita main kat tepi ni. Kita tengok ikan apa yang ada. Kita tengok di balik batu. Walaupun kita rasa batu ni macam sempit, tapi ikan lepas ya. Dia lagi celah batu ni. Memang dia lepas je lagi. Berudu. Sangkut. Okey, tak ada. Okey, saya pun dah penat dah. Kita tengoklah sikit ke area situ dulu sebelum kita sudahi sesi sauk kita ni. Okey. Jom kita tengok kat batu ni. Lalu saya dapat ikan limbata bila saya odok-odok macam ni lah kat bawah-bawah batu ni. Kadang dia ada guys, ada rezeki dia ada. Ataupun punek yang besar-besar. Biasa pun dia dekat area situ lah. Sebab korang nampak.
Okey. Tak ada apa. Dia kadang bukan tak ada guys, tapi kita datang waktu tengah hari, biasanya ikan dia kurang aktif sikit lah waktu tengah hari macam ni. Okey. Oh. Dalam air dia guys, saya tergelincir masuk. Besar-besar. Tebal sisik. Okey, jom kita tengok. Di balik akar-akar ni Okey. 1 minute 37 seconds later. Okey korang. Saya rasa takat tu je lah sesi sauk saya sebab cuaca agak panas terik. Tadi nampak mendung hujan sikit. Lepas tu sekarang dia panas balik. Jadi saya pun dah sakit kepala sebab rambut saya panjang. Jadi kepala saya cepat pening. So saya rasa cukuplah takat tu. Nampaknya kita berjaya dapat ikan target kita, tapi bukanlah saiz yang kita nak. Kita dapat terlebih saiz. Jadi kedua-dua ekor ikan tu nanti saya akan lepaskan semula lah. Sebab saya memang tak nak saiz besar-besar, saya nak yang kecil-kecil je. Okay guys, jom kita tengok ikan apa yang kita dapat. Let's go. Okey korang, saya riba je aquarium saya seperti yang korang nampak. Nampak clear tu. Kita dapat 2 ekor ikan tilan, kita dapat juga beberapa ekor ikan beta partneck dan juga ikan seluang ni lah yang saya akan jadikan feeder untuk ikan cana saya. Cukuplah banyak ni. Dan ikan harimau ni saya akan bela lah sebab memang ikan kegemaran saya tu. Kita punya ikan tilan, saya pusing sikit. Tu saiz yang agak babun nampak tu korang. Nak lepas ni saya tengah fikir macam nak lepas dia sebab dia duri dia banyak. Tadi saya nyari kena cucukkan duri dia tadi masa saya cuba nak ambil dia tadi. So kali ikan tilan saiz macam ni pun korang kena hati-hati sebab badan dia ada duri terutama dekat dia punya sirip atas dengan bawah dia, tak silap saya. Dia berduri Okay guys Okay, inilah dia hasil kita pada hari ni 2 ekor tilan saiz gorgon. Kita dapat tebal sisik, ikan perdainio dan juga beta partneck Okay guys. Okay, saya tengah fikirkan cara macam mana saya nak lepaskan ikan tilan ni tanpa saya melepaskan ikan-ikan lain yang saya dah tangkap. Okay, jap. Inilah ikan tilan kita korang tengok saiz dia agak besar. Okay, saya akan lepaskan semula lah. Okay guys, tu saya dah lepas dah. Nampak dia berenang. Tu dia. Saya guna ranting kayu saya lepaskan dia. Tu. Dia pergi sana dah. So itulah dia ikan tilan kita Okay guys. Okay korang, itulah dia hasil tangkapan kita pada hari ini. Tengoklah saya larat, saya try sok-sok lagi sikit kot ada kita dapat ikan tilan saiz kecil. Tapi saya dapati dekat belah sini memang banyak tilan yang saiz dia agak besar lah. Yang saya dapat saiz kecil itu saya dapat dekat latar kerbau kot, latar kerbau atau latar lembu. Dekat belah Sik tu, satu lagi dekat Bukit Wang. Kat Bukit Wang satu yang ikan tilan yang bersaiz kecil lah. Tapi dekat kawasan Tupah ni nampaknya ikan tilan dia bersaiz yang agak besar lah. Okay korang, kita jumpa lagi di episod Jom Sok Ikan yang akan datang. Korang jangan lupa like, komen, subscribe. Tengok sampai habis pun sangat membantulah untuk saya memperolehi monetization pada masa akan datang jadi saya sangat memerlukan support korang semua. Okay guys, jumpa lagi. Bye.